Mak saya tak di jalan dah. Sekarang di hospital, waktu pagi tak ada orang jaga. Mak saya dok salat subuh kerana tak ada orang nak tolong ambil wuduk dan tayamum. Berdosa tak saya sebagai anak mak saya walaupun qada masa solat zuhur? Gini, selagi ada orang yang boleh disuruh, wajib suruh. Kata ulama, jika tidak ada anak, tak ada orang boleh bantu, ada dengan upah, wajib upah sampai habis harta si sakit. Mana harta dia dalam bank, wajib buat keluar semua untuk upah seorang ambilkan wuduk untuk orang sakit. Habis dah harta untuk upah wuduk tak ada dah, wajib kena baitul mal, atau orang ambil duit baitul mal, kerajaan kena beri upah orang seseorang untuk dia ambil wuduk. Itu hukum dalam bab sembahyang. Apa gitu semua nak tak? Tapi kita patutnya tak payah lapar tangga tu, anak-anak je tu tak? Kalau tak ada anak belum sabar, ni anak ramai.